Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sihat? Terima kasih kerana klik video kecil Eton je. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga kita semua diberi kesihatan yang baik. Dipermudahkan segala urusan. Amin, amin. Doakan saya ya. Okey. Baru-baru ni kan, bukan baru-baru ni. Sebenarnya kes ni sudah lama. Iaitu kes Abang Komeng dengan Kak Nilam. Kes isu-isu yang Abang Komeng nak kahwin lagi tu dah berapa tahun lepas. Dah bukan sekarang je. Bukan sekarang. Siapa yang ikut? Saya pernah nampak di Melodi dulu. Ya, mengenai perempuan ni yang hantar ini hantar itu dengan Kak Nilam. Cuma bila sekarang ni isu tu timbul semula selepas dia jadi mendapat perhatian bila si Abang Komeng ada tu aksiden dan dikatakan hampir-hampir nak lumpuh. Lepas tu dorang buat minyak dan minyak tu asbab untuk mereka sembuh. Dan minyak urut tu pula mendapat perhatian ataupun ramai pembeli dan akhirnya ke ekonomi dorang makin naik. Contoh macam Kak Nilam dia dah makin naik. Okey. Isu sekarang ni adalah perempuan yang dikatakan dia nak dikahwini si Abang Komeng ni dikatakan tak wujud. Saya tak tahu kenapa dikatakan tak wujud. Kononnya gambar yang Abang Komeng dengan perempuan tu sanda-sanda sambil ambil gambar selfie lah, dikatakan itu sebenarnya adalah Nilam sendiri yang pakai purda. Saya tak tahu mata netizen ni macam mana. Dan bila bila dia perempuan tu membuat video di TikTok dia sendiri dan mengatakan bahawa dia memang wujud, sebenarnya dia wujud, dan malah dia lebih begitu confident, dia mengatakan bahawa saya ni lebih cantik daripada Nilam, dan dari mata, sebab mata dia yang dikatakan berkedut lah apalah sebagainya, dan dikata dari mata inilah yang membuatkan Abang Komeng tu stay dengan dia sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Okey, itu aku tak ini. Macam biasalah kan, masing-masing dengan pandangan masing-masing. Cuma yang menjadi ini sekali lagi saya macam kecewa dengan netizen. Kenapa ada yang sanggup memfitnah kata itu sebenarnya adalah Nilam sendiri? Ya Allah. Okey, kalau gambar tu dikata Nilam sendiri sebab dia pakai purda kan, so dia nampak mata saja. So kata mata dia sama dengan macam Nilam lah, apalah macam-macam. Bila dia dah buat video, masih ada lagi yang kata, cara bercakap dia macam Nilam lah. Ini Nilam lah. Di kononnya itu adalah IA. Why netizen ketuci mata kau sikit. Amboi. Saya ada komen tau di situ. Masa video tu, saya komen. Siapa yang mengata Nilam tu adalah dia ni, sebenarnya rasa mata dia macam ada masalah sikit. Jelas-jelas perempuan yang buat video tu, pakai pudar tu, dia lebih kecil. Dia punya saiz badan dia tu lebih kecil, dan dia punya mata tanpa makeup dah. Dia buka mata tanpa makeup, tanpa apa semua. Nampak sangat itu bukan Nilam. Tapi kenapa masih ramai yang kata itu Nilam? Ini semua adalah marketing. Ya Allah. Saya cakap netizen ni memang kadang-kadang ada netizen yang bengap ya. Minta maaf lah cakap. Tak semua, tapi ada. Tak tahulah kalau itu adalah orang-orang dia sendiri, macam dari kalangan perempuan tu sendiri yang mengata itu adalah Nilam ini dan sebagainya, kita tak tahu kan. Cuma kalau betul-betul ini adalah netizen yang dia dah kena mengenal dengan dua pihak ni, kata itu adalah Nilam, memang dia kena cek dia mata dia tahu. Pertama, perempuan tu ni dia kurus macam kurus. Saya ada komen lah di situ, kurus, dan saya tak tahu apa sebenarnya yang menyebabkan si Abang Komeng ni begitu tak boleh lepaskan perempuan ni. Saya dah komen tahu di TikTok video Abang Komeng yang mengatakan dia ada sebab kenapa dia buat macam ni, dan dia harap satu hari nanti isteri dia faham. Dan paling last video tu dia macam ada satu macam tangkai lah apa tah, macam yang orang guna-guna tu. So saya komen lah di situ. Sebenarnya abang ni sebenarnya melindungi Nilam daripada perempuan yang mental ini ke, ataupun macam mana? Saya komen macam tu. Sebab kita tahu, kita faham. Dunia, kalau seseorang tu macam tak puas hati, benda-benda sihir ni dia boleh buat. Lepas tu Abang Komeng tu balas tau. Saya punya komen di TikTok video dia. Dia cakap apa tau? Kita ada Allah. Doakan yang baik-baik saja. So saya rasa macam tak tahulah macam mana sebenarnya. Tapi si Nilam pernah cakap tu, memang sihir-sihir ni dia pernah alami gangguan-gangguan. Komen lagi, saya katakan memandangkan abang dah balas komen saya nak abang tampil lah, maksudnya clearkan masalah ni. Sebab apa? Ramai yang kata perempuan yang berpurda itu, yang bergambar tu adalah Kak Nilam sendiri. Kak Nilam tu difitnah. Saya cakap macam tu kan. Lepas tu dibalas lagi. Dibalas lagi. Dia cakap lah, fitnah ni kasihan sebenarnya. Lepas tu
Tak lama lepas tu dia pun buat video lagi satu kali lagi mengenai isu inilah. Saya rasa mungkin dia pun terasa apa yang jadi tu membuatkan isteri dia difitnah yang kononnya ini semua adalah marketing kan. Dia nak lariskan dia punya jualan, so adalah konten-konten macam ni. Konten dikatakan ini semua konten. Walaupun Nilam sendiri dah balik-balik mengatakan saya tak buat konten, ini semua benda ni betul. Dah 4 tahun 5 tahun lepas ke pernah Nilam di interview mengenai kes perempuan inilah. Saya ingatkan dah settle, rupanya masih ada weh sampai sekarang. Cuma saya tak tahulah sebenarnya perempuan ni apa dia punya ni ya. Sebab dalam video yang dia upload di TikTok, dia kata Nilam tu sepatutnya bertanya dengan komen, kenapa kami masih bersama sampai sekarang. Oh my god, so scary. Dan pagi tadi hari ni hari Ahad, 11 Mei pagi tadi si Nilam ada buat live. Lepas tu dia cerita, dia kata dia pergi ke satu kedai yang menjual handbag lah. So dia nak pergi ke sana dan penjual tu sebenarnya dia dah selalu dah beli bag di situ kan. Tapi tiba-tiba hari tu Kak Nilam pergi lagi sekali di sana dan penjual yang di situ minta maaf dengan Nilam. Kenapa dia minta maaf? Dia cakap minta maaf sebab selama ni saya ingatkan betul-betul akak buat konten. Orang bayangkan tak, orang yang kenal Nilam sendiri tu berfikir kalau itu semua adalah konten. Dia kata saya minta maaf, saya fikir itu semua konten. Dan semalam abang komen datang di sini bersama dengan perempuan itu. So bermakna korang semua yang kata ini konten tu sebenarnya bukan konten ya. Pagi tadi ada live, tak tahulah mungkin ada record ke apa ke, tak tahu sebab penjual tu dah masuk dalam live Kak Nilam dan dia naik kotak dan jelaskan bahawa perempuan yang abang komen kata yang bergambar apa sebagainya tu sebenarnya betul-betul wujud dan bukan Kak Nilam buat konten selama ni. Okey, bukan Kak Nilam yang buat konten selama ni. Dan perempuan tu dia bagi tahu lah, macam yang saya pernah komen dulu, dia kurus, dia namanya Dayang kata silap, dia kata dia memang kurus, lepas tu kecil je orangnya, kurus, dan dia macam dah umur macam isyak dah, bukan lagi maghrib, dia macam isyak. Memang saya nampak pun dalam video yang dia buat selepas viral gambar dia lentok-lentok di bahu abang komen tu, masa saya tengok dia buat video pun dah nampak lah di sini garis-garis mata tu dah nampak tua dah sebenarnya. Nampak tak kita punya mata kalau macam ni masih macam agak tegang-tegang lagi kan. Tapi dia tu memang dah nampak berumur sebenarnya. Sebab tu saya kata, adakah ini sebenarnya betul-betul ada unsur-unsur sihir, menyihir ke macam mana? Kita tak tahu. Sebab benda yang kita tak boleh nampak ni, cuma si Nilam bagi tahu tadi, abang komen tu dengan macam dia memang ada gangguan-gangguan ini sihir. Mak dia kata lah cakap macam tu. Oh, so scary. Ya Allah. Okay, so kepada netizen-netizen yang selama ni kata ini konten-konten, ini bukan konten lah. Betul lah. Mungkin tak tahu apa masalah dia orang sebenarnya. Tapi kalau dikatakan yang berpura tu adalah Nilam tu sendiri, itu bukan Nilam. Tapi secara jujurnya dengan adanya isu-isu macam ni, saya percaya, saya yakin bahawa sedikit sebanyak membantu penjualan produk Kak Nilam juga. Walaupun ini bukanlah jalan yang dia nak, tapi kalau rezeki dia dari situ, kita tak boleh kata ni marketing lah, sebab mungkin produk dia laris dengan adanya isu-isu macam ni. Sebab itulah orang kata dia jadikan ini satu konten. Itu memang bukan konten. Tetapi kalau dikatakan Nilam tidak mendapat keuntungan daripada ni, ataupun orang kata ada sedikit kenaikan penjualan dengan isu-isu macam ni, tipulah kalau tak ada. Mesti ada kan. Sebab dengan isu-isu ini, bila Kak Nilam live, ramai orang bagi semangat, ramai orang membeli macam tu. Okay? Tapi bukanlah kata Kak Nilam sengaja buat macam ni supaya jualan dia laris. Mungkin dia selari, maksudnya masalah ni datang, sambil tu rezeki dia pun datang. Gitu kan. So saya rasa untuk orang-orang yang selama ini kata itu Kak Nilam, kalau ada siapa-siapa yang nampak live pagi tadi, live Kak Nilam pagi tadi, dia akan tahulah bahawa dah ada orang yang jumpa abang komen dengan bakal isteri dia, dan itu bukan Kak Nilam. Ya. So hentikanlah yang fitnah-fitnah cakap ini marketing, ini tu, stop. Okay, full stop. So itu sahajalah. Saya sebenarnya kasihan kalau netizen-netizen mengatai itu benda-benda yang tak betul. Sebab apa? Adalah sedikit dosa saya rasa.
kan. So saya ni tampillah untuk menjelaskan lagi. Mana tahu sebab akhir-akhir ini video-video saya pun agak macam ada yang walaupun tak ramai view tapi akan ada. So mana tahu dari situ terdetik satu orang ataupun dua orang kata, oh rupanya betul. Kan. So itu sajalah, minta maaf ya semua. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye bye.